رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang kita muliakan, yang kita kasihi guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Muqti, hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa ra'ah, tawal umarahu bisihhati wal afiyah tamah kamilah. Dan juga hadirin hadirat, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semua yang bersama dengan kita pada malam hari ini, kita pertama dan selamanya bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurnia daripada Allah, taufik dari Allah, inayah daripadanya. Allah Ta'ala pertemukan kita lagi sekali pada majlis pra festival sempena menanti ketibaan festival selawat 4.0 dengan bertemakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinduimu. Malam hari ini kita bawakan khas kepada tuan-tuan. Allah permudahkan dengan kebersamaan guru kita pada malam hari ini, Al-Fadhil Ustaz Muqti. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sedia maklum bahawasanya di antara kunci untuk berada dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah. Selawat merupakan kunci teragung untuk kita mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah. Selawat merupakan satu ibadah yang begitu agung sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah Taala memerintahkan kepada al-makhluk. Maka ini merupakan suatu perkara yang perlu diambil berat oleh setiap daripada kita. Maka tuan-tuan sekalian, mohon saya pada malam hari ini sama-sama kita kosongkan hati kita, kita kosongkan fikiran kita penuhkan dia dengan cinta pada Rasulullah, kita penuhkan dia dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan baginda Rasulullah. Kita mohon pada Allah Ta'ala mudah-mudahan segala usaha kecil kita ini menjadi asbab untuk menggembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap dengan tawajuhnya hati kita pada malam hari ini terhadap apa yang bakal difungsikan oleh guru kita malam hari ini, dapat sama-sama kita hujung nanti menjadikan apa-apa yang difungsikan sebagai satu bekal terpenting dalam kehidupan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tuan-puan sedia maklum, topik ataupun tajuk yang akan dikupas, yang akan difungsikan oleh guru kita malam hari ini adalah rahsia selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengan penuh rendah diri dan juga penuh ta'zim menjemput guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Muqti, hafizahullah subhanahu wa ta'ala, untuk meneruskan tausiah beliau tanpa terbatas waktu pada beliau. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Silakan Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. Memuliakan pada Sakhir Nizam dari pengurusi dan juga pimpinan kepada majlis ataupun program Festival Selawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati, memberkati, mengangkat darjat Ustaz kita, masya-Allah. Kita usaha untuk menyebarkan kecintaan dan juga mengenalkan umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan majlis-majlis selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan pada malam ini mengikuti dan juga mendapat rahmat berkat cintaan daripada Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikurniakan kebaikan dunia dan akhirat. Amin rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini
program kita atau majlis kita membicarakan insya-Allah berkenaan dengan rahsia atau kelebihan berselawat dekat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah Sayyidina Muhammad disebut atau dibahaskan oleh para ulama. Yang pertama sekali, sebelum kita masuk Allah Sayyidina Muhammad, sebelum kita masuk kepada rahsia selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat sedikit maksud-maksud ataupun apa itu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut beberapa pendapat para ulama yang mu'tabar, para imam insya-Allah. Yang pertamanya, Allah Sayyidina Muhammad, kita tengok satu pendapat Allah Sayyidina Muhammad yang disebut oleh Allah Sayyidina Muhammad Al-Imam Al-Hafiz As-Sakhawi. Kata Al-Imam Al-Hafiz As-Sakhawi, وروى وحيدي بسند عن أسمعي قال سمعت المهدي على منبر البصرة يقول إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أثره بها من بين الرسل الكرام وأتحفكم بها من بين الأنام فقابلوا نعمه بالشكر وأكثروا من الصلاة عليه بذكري. Kata Al-Imam Al-Hafiz As-Sakhawi, Imam Al-Wahidi meriwayatkan satu hadis daripada Al-Imam Al-Asma'i, katanya, suatu ketika saya telah mendengar Al-Mahdi ketika berkhutbah di atas mimbar Masjid Basrah berkata, sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu dengan satu perintah melakukan yang sebelum itu dia sendiri telah melakukannya terlebih dahulu, dan dia telah memuji-muji keagungan dirinya dengan melalui perantaraan malaikatnya, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai memuliakan dan memberikan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan para malaikat telah berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Maksud dari ayat ini ialah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sebab selawat tersebut berbanding kalangan rasul yang lain, dan dengan sebab selawat tersebut juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu anugerah yang sangat istimewa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi kalangan manusia yang lain. Justru kamu terimalah semua nikmatnya dengan cara bersyukur kepadanya, dan perbanyakkanlah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berzikir. Ini masya-Allah tentang ayat innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Disebut oleh Al-Imam Allah Sayyidina Muhammad oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab beliau, anna salata minallahi hiya rahmatu al-maqrunatu bita'zim wa minal malaikati wal adamiyyin su'alu dhalika wa talabuhu lahu sallallahu alaihi wasallam. Amma salamu fa wassalamatu minal madhami wan naqaisi. Sesungguhnya selawat daripada Allah bermaksud cucuran rahmat daripada Allah yang diiringi dengan tujuan memuliakannya. Bila kita sebut Allah Sayyidina Muhammad, Allah selawat ke atas Nabi Muhammad, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bila kita sebut Allah selawat ke atas Nabi, bahkan sirah selawat kita juga ialah Allah selawat ke atas Nabi. Seperti sirah kita menyebut dalam baca selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
yang bermaksud, ya Allah, selawatlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud selawat Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi Muhammad, kata Imam Ibn Hajar, iaitu cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan tujuan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah cucuri rahmat dan Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan selawat daripada para malaikat dan semua manusia bermaksud permohonan dan permintaan kepada Allah supaya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kita atau selawat malaikat ialah satu permohonan dan permintaan kepada Allah supaya berselawat ke atas Nabi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun mengucapkan selawat mengucapkan salam sejahtera bermaksud memohon kesejahteraan dan keselamatan daripada semua perkara tercela dan segala kekurangan daripada menimpa diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil di antara imam yang menyebut maksud selawat. Dan sebenarnya banyak lagi dipanggil maksud selawat yang dibahaskan oleh ulama Allah Subhanahu Muhammad, ataupun dipanggil apa yang ada di sebalik selawat. Tetapi tak apa, kita nak ringkaskan masa. Allah Subhanahu Muhammad, insya-Allah kita teruslah kita tengok apakah rahsia dan kelebihan selawat mengikut pendapat atau apa yang telah dihimpunkan oleh para ulama kita. Kalau kita nak baca hadis, memang kita semua dah tahu hadis sangat banyak tentang kelebihan selawat. Diberi 10 sekali selawat kepada Nabi Muhammad, 10 selawat Allah dan para malaikat ke atas kita, 10 darjat diangkat dengan satu selawat. Dan baca satu selawat, Allah SWT hapuskan 10 keburukan, diberikan 10 pahala. Itu semua kita dah tahu. Banyak lagi kelebihan yang lain. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad di hari akhirat ialah orang yang banyak selawat pada Nabi SAW. Banyak dah hadis yang kita dah hafal, kita dah tahu. Cuma hari ni kita nak tengok kelebihan dan keistimewaan atau rahsia selawat mengikut beberapa pendapat para imam. Yang pertama sekali, kita tengok kelebihan dan keistimewaan selawat yang disebut oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Allah Subhanahu Muhammad. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala merupakan ulama tokoh besar yang sangat masyhur, yang sangat agung di dalam ilmu at-tasawuf. Allah Subhanahu Muhammad. Beliau menyebut Allah Subhanahu Muhammad berkenaan dengan kelebihan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa qad hubbiba li an adhkura laka ya akhi jumlatan min fawaidis salah wa taslimi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tashwiqan li kullin la'alla Allah ta'ala an yarzuqaka mahabbatahul khalisah wa yasiru syughluka fi akthari awqatik as-salata wa taslima alaih. Aku merasa suka, kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dan berminat untuk menyebutkan kepada kamu, wahai saudaraku, kita semua, mengenai sebahagian daripada kelebihan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian saja. Kalau nak ikutkan kelebihan selawat ni tak terkira banyaknya. Mengikut tajribah ataupun pengalaman orang yang mengamalkan selawat, di samping dalil-dalil yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi disebut hanya sebahagian, masya-Allah. Dan mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan tujuan memberikan motivasi. Tujuan aku menyebut kelebihan-kelebihan atau rahsia selawat ini, kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ialah untuk memberikan motivasi, semangat untuk berselawat ke atas Nabi, melahirkan kerinduan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keinginan untuk berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kamu rasa cinta yang sejati kepada baginda. Ini doa Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Semoga Allah SWT makbulkan doa ini untuk kita semua. Walaupun kita berjumpa sekejap di online, tapi dengan kita mendengar rahsia selawat, kelebihan selawat dari Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini, yang berkat doa beliau juga pada orang yang membaca kelebihan-kelebihan yang beliau tulis ini, beliau doakan untuk mendapat rasa cinta kepada Nabi SAW dengan cinta yang sejati.
dan menjadikan kesibukan dalam kebanyakan waktu-waktu harian kamu hanya tertumpu kepada mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi Allah SWT Muhammad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa makbulkan kata kita semua. Dan beliau menyambung, wa tasiru tuhdi thawaba kulli amalin amiltahu fi sahifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kama asyara ilaihi khabaru Ubay ibn Ka'ab anni aj'alu laka salati kullaha ay aj'alu laka thawaba jami'i a'mali. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan yakfika Allah taala hamma dunyaka wa akhiratik. Semoga kamu dapat menghadiahkan dan memasukkan pahala semua amal ibadah yang telah kamu lakukan ke dalam buku atau kitab catatan amalan Rasulullah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hadis Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang berbunyi, sesungguhnya aku akan menghadiahkan bagi kamu semua pahala selawatku. Aku akan jadikan dan hadiahkan pahala semua amalanku bagi kamu, wahai Rasulullah. Lantas Nabi SAW bersabda kepadanya, kalau begitu, memadailah Allah sebagai memenuhi cita-cita dunia dan akhiratmu. Semua cita-cita dunia dan akhiratmu ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia menjadikan hari-hari dia, amalan-amalan dia, khususnya membaca selawat ke atas Nabi SAW. Masya Allah. Okey, terus kita tak panjang. Faedah dan keistimewaan selawat pada Nabi SAW yang disebut oleh Al-Imam atau diterangkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala. Yang pertama, merupakan selawat itu merupakan faedah yang terpenting dan paling utama, iaitu Allah dan para malaikat dan para rasul akan berselawat dan mengucapkan salam kepada orang yang mengucapkan selawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca selawat ke atas Nabi Muhammad, faedah yang paling utama, paling penting, dia mendapat selawat dari Allah, dari malaikat dan dari para rasul. Masya Allah. Setiap kali kita membaca selawat, bahkan digandakan 10. Selawat Allah bermaksud rahmat Allah. Kalau kita dapat satu rahmat Allah pun, itu dah melayakkan kita masuk ke syurga, selamat dunia dan akhirat. Bagaimana kita mendapat 10 rahmat dengan hanya satu selawat? Ini kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi ini faedah yang paling penting, kerana kita semua perlukan selawat Allah ke atas kita. Tapi cara dia mesti berselawat dahulu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok betapa kasihnya Allah kepada orang yang selawat kat Rasulullah. Bukan dibagi tahu dalam hadis, siapa selawat ke atasku sekali, Allah selawat ke atasnya sekali. Bukan. Tapi sallallahu alaihi asyara, Allah selawat ke atasnya, Allah balas, maksudnya Allah limpahkan selawat ke atas orang yang selawat pada Nabi Muhammad dengan 10 selawat. Satu digandakan 10. Masya Allah. Sepatutnya satu hanya diberi satu, kerana kita hanya buat satu. Tetapi disebabkan kasihnya Allah kepada orang yang membaca selawat atau menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Maksudnya di sini kita boleh fahami bahawa Allah SWT Muhammad, keluasan rahmat Allah yang tidak terkira banyaknya bagi orang yang mendekati dan juga berhubung dengan sumber rahmat daripada Allah SWT. Dia seolah-olah kita pergi ke empangan yang besar, tempat himpunan air lah, empangan. Kita pergi sana, kita buka sikit saja pintu, satu saja pintu empangan, air akan turun mencurah-curah kepada kita semua. Allah, walaupun pintunya kecil yang kita ada dan kita buka, tetapi jumlah air yang akan kita terima dan kita dapat yang sangat banyak, limpahan, Masya Allah. Sepatutnya pintu kecil yang dapat daripada dalamnya itu yang kecil juga. Tapi Masya Allah, dengan hanya satu selawat
diberi rahmat yang sangat luas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 10 rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kali selawat 1000. Kenapa? Yang kita selawat ke atasnya itu adalah sumber rahmat. Kita buka hati kita, hubungkan, baca. Kita sedang membuka kunci rahmat itu di diri kita. Buka dengan Nabi Muhammad. Bila kita buka dengan diri kita dengan Nabi Muhammad, hati kita dan lidah kita buka membaca selawat atas Nabi Muhammad, kuncinya limpahan rahmat turun. Sumbernya Nabi Muhammad. Dengan dalil Allah firman, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Rasulullah melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nabi bersabda, "Ana rahmatun muhdah." Saya rahmat yang dihadiahkan kepada umat atau makhluk seluruhnya. Ana rahmatun muhdah. Ana nabiyyur rahmah. Masya Allah. Maka sebab itulah orang yang membaca selawat ke atas Nabi Muhammad, dia akan mendapat selawat Allah yang bermaksud rahmat. Kenapa? Nabi Muhammad itulah sumber rahmat Allah. Mana mungkin orang yang sedang berhubung dengan rahmat Allah tetapi tidak mendapatkan rahmat Allah. Ini rahsia dia, Masya Allah. Maka siapa yang nak mendapat rahmat Allah yang paling banyak dan paling cepat, ambil dari sumbernya. Ambil dari rahmat yang telah diturunkan oleh Allah. Ainur rahmah. Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah dari dulu sampai hari ini, siapa baca selawat kata Nabi Muhammad tetap mendapat rahmat dari Allah. Walaupun Nabi SAW wafat, ada di alam barzakh, tak duduk dengan kita. Tapi kenapa masih rahmat itu dilimpahkan? Karena rahmat Allah tidak pernah hilang, rahmat Allah tidak pernah habis, dan rahmat Allah tidak pernah terhapus. Nabi itu ain rahmat. Rahmat Allah kita tak dapat nak tengok, tapi kita dapat rasa dan dapat kesannya. Allah nak zahirkan rahmat Allah kat dunia ini, Allah cipta Nabi Muhammad. Nabi itulah penzahiran rahmat Allah SWT. Akhlaknya, adabnya, senyumannya, agama yang dibuat, perjuangannya, semua dalam tu rahmat. Walaupun Nabi dah wafat di alam barzah, dia berada di alam barzah, tetap kita mendapat limpahan selawat dari Allah. Sekali selawat ke Nabi, 10 rahmat Allah. Kenapa? Kerana Nabi SAW rahmatnya tak pernah hilang dan tak pernah mati. Rahmat Nabi SAW tak pernah terhapus. Mana-mana mungkin rahmat Allah terhapus. Nabi itu rahmat Allah. Sebab itu sampai bila-bila pun orang selawat kepada Nabi Muhammad, dia tetap mendapatkan rahmat. Isyarat kepada Nabi Muhammad itu kekal hidup, tetap ada sampai ke hari ini, tetap berhubung dengan umatnya, tetap berkhidmat pada umatnya dengan doa-doanya di alam barzah, tetap hatinya penuh cinta kasih rindu kepada umatnya, walaupun ini kita umat yang jauh dengan zaman Rasulullah SAW. Itulah dipanggil sumber rahmat, sumber kasih sayang. Yang kasih sayang ini tidak pernah hilang walaupun di alam barzah, walaupun nanti di mahsyar, walaupun nanti dalam syurga, tetap melimpahkan kasih sayang pada umat. Masya Allah. Maka siapa yang nak rahmat yang paling cepat, ambillah dan hubunglah diri kita dengan sumber rahmat itu sendiri. Siapa? Tak payah cari Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Waktu orang yang solat tak ikut Nabi Muhammad, dia ditolak oleh Allah, tak diterima oleh Allah. Kenapa? Dia tak berhubung dengan sumber rahmat. Masya Allah. Orang yang bergaul dengan orang, dia tak ikut cara akhlak Nabi Muhammad, dia tak dapat rahmat Allah. Nabi bergaul dengan orang, Nabi berlemah lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah pada engkau wahai Rasulullah, rahmat juga Allah sebut. Engkau berlemah lembut dengan mereka. Tapi kita buat sebaliknya, kita keras dengan orang. Kita jegai mata dekat orang. Kita maki orang. Kita kata ke orang macam-macam, sakitkan hati orang. Maka pada waktu itu kita tidak mendapatkan rahmat. Kerana tertutup diri kita atau terkunci diri kita daripada sumber rahmat tu. Kerana kita tidak pakaikan sifat Nabi Muhammad SAW. Di saat kita meniru Nabi, mencontohi Nabi, terbuka segala kunci dan terus terhubung dengan rahmat, sumber rahmat, sehingga kita semakin dekat, semakin diterima oleh Allah SWT, dicintai oleh makhluk. Kenapa? Di diri kita sudah ada rahmat, sudah datang sumber rahmat itu, sudah ada aliran rahmat dari sumbernya Nabi Muhammad SAW. Maka salatkah, akhlakkah, adabkah, apa sahaja
yang tidak mengikuti Nabi Muhammad akan jauh dari rahmat, kerana dia jauh dari Nabi Muhammad. Itu sumber rahmat. Seperti orang yang jauh daripada cahaya, dia akan gelap. Orang yang dekat dengan cahaya, dia akan terang. Maka siapa yang dia meniru, mencontohi, mengingati, berselawat atau menghidupkan sunnah sifat Nabi, dia mendapat limpahan rahmat. Kerana mendekati rahmat, hubungan rahmat. Siapa yang sebaliknya, semakin jauh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi ini yang faedah yang pertama. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, orang yang selawat ke atas Nabi Muhammad, faedah yang paling penting, paling agung, dia mendapat selawat dari Allah, selawat dari malaikat dan selawat daripada para anbiya. Masya Allah. Yang ni pun dah cukup sebenarnya. Untuk kita selawat cukup. Ini pun dah cukup sebenarnya. Tapi tak apa, kita baca lagi. Imam Abdul Wahab Sya'rani sebut dalam dalam perbahasan beliau ini ada Allah SWT Muhammad 27 kelebihan, tapi mungkin tak habis 9.5 lah. Saya ambil yang, kita ambil yang sekadar dan saja. Yang kedua, berselawat dapat menghapuskan dosa-dosa kejahatan yang telah dilakukan, membersihkan amal ibadah dan meningkatkan darjat atau martabat di sisi Allah SWT. Kelebihan atau rahsia selawat yang kedua ialah orang yang membaca selawat ke atas Nabi Muhammad, segala dosa-dosa dan kejahatan akan dihapuskan oleh Allah. Allah hapus. Karena Allah datangkan Nabi Muhammad ni yuzakkihim. Salah satu tujuan disebut dalam Al-Quran. Allah firman, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah in kanu min qabl fi dhalalin mubin. Salah satu tujuan Allah utuskan Nabi yuzakkihim, membersihkan mereka. Bersihkan mereka dari kotoran syirik, bersihkan mereka dari kotoran hasad dengki, dari kegelapan dan kekotoran jiwa, sifat-sifat yang tidak elok. Maka sebab itulah orang selawat kat Nabi Muhammad, dia hapuskan semua kotoran jiwa, kejahatan yang ada pada diri. Kalau dia orang jahat, dia banyak selawat, dia orang baik. Kalau dia orang hasad, selawat banyak kat Nabi, dia jadi orang yang baik. Orang yang pemarah, bengis, banyak selawat kat Nabi Muhammad, dia akan berubah diri dia. Maksudnya dihapuskan keburukan dengan kejahatan pada diri. Pengalaman saya jadi warden asrama lebih kurang 6 tahun, pelajar-pelajar yang tak baik perangainya, saya tak otan, tak pukul mereka, tapi saya denda untuk selawat pada Nabi Muhammad. Dia buat satu kes, okey tak apa, tak ada masalah, duduk dalam masjid selawat 10,000. Lagi tak habis 10,000, jangan keluar masjid. Saya duduk tunggu tengok. Bagi betul-betul kira. Kita abang pula kat dia, kalau tipu, mana boleh main-main dengan Allah dengan Rasul. Ni zikir mana boleh main-main, ibadah boleh tipu-tipu. Kena tanam, dia panggil apa, muraqabah tu lah. Dia berpuluhan 10,000, nanti dia buat lagi kes 10,000 lagi. InsyaAllah. Dan akhirnya dia jadi orang soleh, jadi orang baik. Sampai hari ni tengok jumpa dia pun, dia sangat baik. Asbab apa? Asbab dia berselawat ke atas Nabi Muhammad, dan orang yang selawat ke atas Nabi Muhammad, dia telah mendekati Nabi Muhammad. Orang yang mendekati Nabi Muhammad, dia dapat penyucian. Yuzakkihim. Allah dah sebut Nabi Muhammad tu yuzakkihim, bersihkan mereka. Semakin dekat kita dengan Nabi, semakin kita dibersihkan. Bila kita jauh dengan Nabi, banyaklah kotoran akan melekat di hati kita. Kejahatan akan datang pada diri kita. Seperti mana orang musyrikin menjauhi Nabi, orang munafik menjauhi Nabi, orang fasik menjauhi Nabi. Orang Yahudi, mereka menjauhi Nabi. Dia tak mau duduk dengar Nabi, tak mau kasih kat Nabi, tak mau ikut Nabi, dia menjauhi Nabi. Maka kejahatan tu ada kat diri dia, tak dihapuskan. Tapi orang yang duduk di depan Nabi, yang bersama dengan Nabi, yang kasih, yang beriman dengan Nabi, dibersihkan diri dia, dibersihkan. Bahkan kalau dia orang kafir sekalipun, dia nak dengar apa yang Nabi sampaikan, dia juga akan dibersihkan dari kekufuran. Tapi orang yang lari, orang yang menjauhkan diri, dia rugi. Maka kita dekat dengan Nabi dengan selawat, jalan selawat ni, maka semua kejahatan kita akan hilang. Tak kiralah kita ni jahat jenis mata tengok benda haram, jahat jenis mulut, jahat jenis mendengar benda tak elok, jahat jenis hati, sangka buruk, hasad dengki, marah, kerah hati, jahat jenis dipanggil apa, maksiat itu dan ini. Tak kira apa jahat, banyakkan selawat kat Nabi, semua kejahatan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dihapuskan dosa-dosa.
Masya Allah. Seperti mana yang diceritakan oleh Al-Imam Sufyan Thawri, cerita yang masyhur tentang seorang yang maksiat banyak pada Allah. Dia pergi melaksanakan haji, dia mati. Bila dia mati, ubah muka dia jadi hitam. Anak dia pun menangis sedih kerana wajah ayah jadi hitam, apa dosa ayah buat. Akhirnya anak itu tertidur dan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah datangkan satu sapu tangan macam kain letakkan pada muka ayahnya dan kembali bercahaya dan bersih. Dia kata, ni siapa ni yang datang letak kain apa semua di muka ayah sampai berubah kembali jernih? Saya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa dosa yang ayah saya buat? Ayah kau suka buat lakukan dosa waktu dia hidup, tapi dia tak pernah lupa selawat ke atas aku. Hari ni dia susah dan aku datang syafaatkan dia. Bangun dari tidur, muka ayah dah tercernih. Jadi husnul khatimah. Walaupun mati itulah kena maksiat, tapi jadi husnul khatimah juga kerana datang syafaat Nabi Muhammad, sebab dia tak pernah lupa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi ada tu tambahan dosa-dosa kecil ya. Yang dia sebagai tambahan bagus peringat kita tu. Dosa-dosa kecil dia hapuskan, dosa besar semua orang dah tahu dah, kena taubatan nasuha lah. Itu semua tahu. Jadi kalau kita ambil wudu, kita semayang, kita zikir, baca Quran, kita selawat, dia hapuskan dosa semuanya. Tak kira kebaikan apa pun, dia hapuskan dosa. Kita sedekah, dia hapuskan dosa. Kita tolong orang, Allah hapuskan dosa. Kita cucuk duri, hapuskan dosa. Sakit, hapuskan dosa. Dosa kecil, dosa kecil. Tapi dosa besar, taubatan nasuha. Wajib taubatan nasuha. Maksud dia kena menyesal semua, dia taubat kepada Allah, taubatan nasuha, dia hapuskan dosa dia. Tapi dosa kecil, dia ada automatik dia panggil. Khususnya dalam bab selawat ke atas Nabi SAW. Tapi biasanya, walaupun dia dihapuskan dosa kecil saja dengan selawat, tapi dia akan dihapuskan juga dosa besar. Kerana orang banyak selawat ni, dia akan dapat hidayah. Dia akan dapat kesedaran. Sehingga dia akan buat taubatan nasuha, insyaAllah. Tak sia-sia juga, insyaAllah. Dia kata, aku malas tinggal dosa besar. Tapi okeylah, dia kata, aku selawat, Allah ampun dosa aku. Dia pun selawat. Ya, dosa kecil dia hapuskan. Dosa besar tak dihapuskan. Tapi, jangan tak selawat pula. Jangan kata, dosa kecil ya hapus. Dosa besar tetap kena taubatan nasuha. Lepas tu tak selawat lah. Tak boleh, syaitan tipu kita kalau begitu. Dia kena macam mana? Aku tak boleh tinggal bunuh orang. Aku tak boleh tinggal minum arak. Aku tidak boleh tinggal buat maksiat-maksiat main judi. Tapi aku nak selawat juga ke Nabi. Bagus. Teruskan selawat. Jangan tunggu kita baik dulu taubatan nasuha baru selawat. Terus selawat. Kalau ikutkan memang kena taubat, selawat sekali lah semua. Tapi dia nak selawat juga. Cuma dosa besar tu dia macam nak tunda. Tak apa, jangan tinggal selawat. Bukan tak apa buat dosa besar, maksudnya selawat tu jangan tinggal. InsyaAllah ta'ala, mau sikit saja masa datang hidayah dan rahmat Allah, pasti dia akan taubatan nasuha juga. Maksudnya dosa kecil dia akan dihapuskan, dosa besar akan dihapuskan dengan hidayah dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Semuanya kunci dan asbab selawat. MasyaAllah. Maksudnya selawat tak akan sia-sia. Sebab tu kita ni, semua amal Allah akan cek dulu, ikhlas ke apa ke. Kata ulama, kecuali selawat kata Nabi Muhammad, riak ke, ujub ke, kita ni orang jahat ke, orang apa ke, Allah terima. Selawat Allah terima. Jadi dosa kecil dah hapuskan oleh Allah, dosa besar kena bertaubat dengan taubatan nasuha. Tapi insya-Allah orang banyak akan selawat pada Nabi Muhammad, pasti akan diberi taubatan nasuha. Allah SWT Muhammad, kerana taubat pada hakikatnya itu datang daripada hidayah dan pemberian dari Allah, dan juga usaha kita juga kesedaran untuk kembali pada Allah SWT. Sebab dia panggil selawat, ya selawat tetap, masya-Allah. Jadi selawat itu dapat menghapuskan dosa-dosa kejahatan yang telah dilakukan, membersihkan amal ibadah. Selawat juga dapat membersihkan amal ibadah, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani. Selawat dapat membersihkan amal ibadah. Kalau ibadah kita ada tak elok, ada tak kena, tak mana, ada kurang itu, kurang khusyuk, kurang ikhlas kadang-kadang tu, membaca selawat pada Nabi Muhammad, bersih dan diterima oleh Allah ibadah tu. Dan meningkatkan darjat atau martabat di sisi Allah. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, orang yang selawat ke atas Nabi akan diangkat martabat, darjat, tak kira sisi Allah atau sisi makhluk. Jadi mulia kerana banyak selawat pada Nabi SAW. Kerana mana mungkin orang yang mendekati Nabi, mencintai Nabi, menyebut nama Nabi, dia tak diangkat. Sedangkan Allah firman, wa rafa'na laka dzikrak,
kami mengangkat sebutan namamu wahai Rasulullah. Sebutan nama Nabi tu tinggi, maksudnya tinggi. Sebelah nama Allah di arasy itu la ilaha illallah, sebelahnya Muhammad Rasulullah sebaris. Bukan duduk di bawah, sebaris. Wa rafa'na laka dzikrak. Masya-Allah. Sehingga dalam sembahyang kita sebut nama Nabi Muhammad dalam selawat kita. Sehingga dalam azan disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semualah. Di pintu-pintu syurga atas ada nama Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka siapa yang baca nama Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Muhammad, Muhammad. Nama Allah tu dah masya-Allah. Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti kata ulama dalam selawat ke atas Nabi Muhammad, hakikat selawat ke atas Nabi Muhammad itu ialah makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa yang selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga seolah sedang menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah secara hakikat, secara makna. Kerana Allah dibahaskan, apa itu Allah dibahaskan dalam la ilaha illallah. Apa itu Muhammad, ya dibahaskan Muhammad Rasulullah. Kalau ada soalan, saya tak pandai tekan nak baca. Saya minta Ustaz Khairul Nizam ke bawah ke, tolong bacakan balik, saya tak tahu nak tekan tu kat bawah tu. Soalan semua last dia panggil soalan semua akan dijawab pada last pertemuan kita. InsyaAllah saya ambil lagi 10 minit lebih kurang. Saya tak lama untuk kuliah online. Cerita pasal Nabi ni 3 hari 3 malam pun tak habis, sampai kiamat pun tak akan habis. Masa habis, kita pun mati, kiamat semua, cerita pasal Nabi Muhammad belum habis. InsyaAllah. Jadi Allah naikkan martabat. Kenapa Allah naikkan martabat? Kerana Nabi Muhammad tu paling tinggi. Maka siapa yang sebut nama Nabi, nama tu paling tinggi yang kita sebut tu, maka kita tinggi. Bila kita sebut nama yang rendah, kita rendah. Ada satu riwayat hadis Nabi SAW dalam Said Amin, Habib Said Amin tu, dia ada tulis lah kitab tentang ada harian tu. Ada satu hadis Nabi SAW, dia letak riwayat situ tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dari hadis, Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada hamba yang menyebut nama orang fasik atau nama-nama musuh Allah atau nama-nama orang kafir, nama orang fasik, dengan sebutan ta'zim dia panggil. Uish tu apa dia panggil, Netanyahu tu bukan biasa-biasa tu. Tu orang yang pandai tu. Contoh, sebut nama kafir atau musuh Tuhan atau orang fasik dengan ta'zim. Allah murka pada orang tu. Sebut nama orang yang hina di sisi Tuhan, lama-lama kita pun boleh jadi hina. Kecuali cerita untuk ambil pengajaran. Bukan nak ta'zim, bukan nak puji dia, angkat dia, agungkan dia. Begitulah sebaliknya, kita menyebut nama Nabi Muhammad yang paling tinggi. Tidak ada nama yang lebih tinggi dari nama Nabi Muhammad dalam kalangan makhluk. Kita naik martabat tinggi. Apatah lagi nama itu terpahat di hati, lagi tinggi rohani kita. Setinggi arasy yang kita akan diangkat. Nak rahmat, kuncinya Nabi Muhammad. Nak tinggi martabat, kuncinya Nabi Muhammad. Nak dihapuskan dosa keburukan kejahatan, kuncinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kesempurnaan di diri dia. Siapa nak kesempurnaan semuanya dunia akhirat, ambil dia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah memberikan keampunan terhadap dosa-dosanya, dan selawat kepada baginda diucapkan akan memohon keampunan dosa kepada yang mengucapkannya. Rasulullah akan mohon keampunan ke atas orang yang membaca selawat ke atas Nabi Muhammad. Siapa selawat ke atas Nabi Muhammad, Nabi doa, ya Allah hapuskan dosa orang yang baca selawat ke atas aku ni. Dan doa Nabi pasti tidak ditolak oleh Allah SWT. Maksudnya siapa yang banyak selawat ke Nabi, dia akan dapat banyak doa Nabi. Kita nak guru kita doa kita setiap hari, setiap lepas semayang. Tok guru kita sebut nama kita, doa kita. Tok guru lama kita nak lah. Tapi ada lagi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak banyak doa Nabi, nak Nabi doakan dia, maka bacalah selawat kata Nabi. Pasti di alam barzah dia akan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dituliskan pahala satu qirat untuk setiap satu selawat pada baginda, yang kadar dan nilainya adalah sebesar Bukit Uhud. Siapa selawat ke atas Nabi sekali, ditulis pahala sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud tu panjang dia 7 kilo, lebar dia lebih kurang 3 kilo. Masya Allah.
Ditulis pahala selawat dengan sepenuh timbangan dan dengan timbangan yang paling sempurna. Nanti ditimbang amal di akhirat, orang selawat ni timbangan dia akan menjadi sangat berat. Masya Allah. Ini kelebihan orang berselawat ke atas Nabi SAW. Yang kelima, Allah sebagai penjamin kepada kejayaan urusan dunia dan akhirat kepada siapa yang menghadiahkan semua pahala selawatnya kepada baginda. Siapa duk selawat kat Nabi, selawat, Allah akan jamin segala urusan. Allah akan jamin kejayaan untuk urusan dunia dan akhirat dia. Betul, orang selawat ni dia berjaya dunia, berjaya akhirat. Karena selawat. Siapa banyak selawat kat Nabi, dijamin kejayaan dunia dan akhirat. InsyaAllah. Kenapa? Karena Nabi juga sumber kejayaan. Tak akan berjaya siapa yang tak ikut Nabi dan tak cintai Nabi. Tak berselawat ke atas Nabi, tak akan berjaya. Contoh semayang cukup. Ambil semayang cukup. Boleh tak kita semayang tak baca selawat ke atas Nabi? Tak boleh. Tak sah semayang. Yang itu berakhirat. Tapi semayang ni sebenarnya dia kejayaan dunia dan akhirat. Nak berjaya dunia kena semayang. Nak berjaya akhirat kena semayang. Siapa sebut? Allah sebut. Masya Allah. Nabi Muhammad sebut. Bahkanlah azan tu sendiri. Hayya 'alal salah, kemudian hayya 'alal falah. Masya Allah. Semayang kemudian baru berjaya dunia akhirat. Tapi dalam semayang tu ada apa? Ada rukuk, ada sujud, ada rukun, ada qauli, ada fi'li, semualah. Semua tahu yang tu. Salah satunya rukunnya adalah membaca selawat ke atas Nabi Muhammad pada tahiyat akhir. Jadi boleh tak selawat ke atas Nabi Muhammad dalam semayang? Tak boleh, tak sah dan tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu, bila Allah tak terima semayang, tak sah semayang, dunia tak berjaya, akhirat tak berjaya. InsyaAllah. Jadi ini selawat ke atas Nabi. Ataupun kita semayang tak ikut cara Nabi, tak berjaya dunia akhirat juga. Ataupun kita dalam hidup ni tak baca selawat ke atas Nabi. Sedangkan Allah sebut innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sedangkan Allah perintahkan orang beriman semua selawat ke atas Nabi. Sehingga ulama kata orang beriman sebenar dia akan selawat ke atas Nabi sebab Allah perintahkan orang beriman. Tapi kalau orang tu iman dia tak betul, munafik, dia orang munafik, alamat dia kata para arifin billah, alamat orang munafik ialah berat nak selawat ke atas Nabi. Sebab tak beriman betul. Tak berjaya. Tak beriman betul, tak berjaya dunia akhirat. Allah bin Ubay mana berjaya? Allah bin Ubay lah ni dari zaman Nabi dulu dia meninggal sampai hari ni berapa ribu tahun, 1400 tahun dah dia meninggal. Berapa lama dah dia diazab di alam kubur. Tak berjaya. Kenapa? Tak beriman betul-betul. Tak ada hubungan tu dengan Nabi Muhammad, hubungan yang jujur, yang kasih, yang cinta, yang ta'zim. Ada, dia belakang Nabi SAW. Apatah lagi nak selawat, tak ada berat. Jadi Masya Allah, jadi selawat ke atas Nabi Muhammad, siapa banyak selawat, Allah jamin kejayaan dunia akhirat. Kalau dia bidang mengajar ilmu, dia orang alim, dia berjaya. Pendakwah, dia berjaya. Kalau dia orang mengaji ilmu, dia berjaya jadi orang yang berilmu. Kalau dia pekerja, berjaya sebagai pekerja yang baik. Kalau dia Allah SWT, dia panggil majikan atau bos, dia jadi bos yang terbaik. Pemimpin yang baik. Kenapa? Dia baca selawat ke atas Nabi. Dunia dia dapat, akhirat dapat. Kedua kejayaan. InsyaAllah. Dan kelebihan selawat tu bukan dapat akhirat, dunia dapat dah. Kita selawat ke atas Nabi sekali, Allah 10 rahmat Allah ke atas kita. Limpah. Bukan limpah tu di akhirat baru limpah. Ni dunia ni dapat dah ni. Akhirat lebih-lebih lagi. Dihapuskan dosa ni, dunia ni dapat dah. Dikeluarkan duka cita lah hati dalam satu riwayat orang banyak selawat. Dunia dapat dah. Bukan nanti di akhirat baru duka cita hilang. Tu dunia dapat dah. Akhirat lagi. Kejayaan dunia akhirat bagi orang banyak selawat ke atas Nabi SAW. Keenam, menghapuskan dosa-dosa kesalahan yang lalu dan kelebihan berselawat mengatasi kelebihan memerdekakan ramai hamba. Merdekakan ramai hamba ini berat bagi orang terdahulu. Ada hamba nak merdeka tu benda-benda berat. Dengan dia beli pula mahal kan mungkin. Hamba tu pula pandai khidmat pula. Tapi berselawat ke atas Nabi Muhammad, pahala lebih besar. Kelebihan lebih besar daripada memerdekakan ramai hamba. Yang ketujuh, terselamat daripada segala huru hara. Allah SWT Muhammad.
Yang ketujuh, selamat daripada segala huru-hara padang mahsyar. Rasulullah menjadi saksi dengan selawat yang dilakukan pada hari kiamat kelak. Dan wajib orang yang berselawat akan mendapat syafaat daripada baginda. Kata Imam Abdul Wahab Syarani, siapa banyak selawat, selamat dari huru-hara hari kiamat atau padang mahsyar. Mahsyar ada orang lapang tersangat, dahaga tersangat. Ada orang tenggelam dalam peluh. Ada orang dengan panas terik matahari. Ada orang dengan nak ditimbang amal, dengan dimurkai oleh Tuhan pula. Macam-macam huru-hara mahsyar. Ada orang menjerit, teriak, ada tak tahan berimpun di mahsyar. Tapi untuk orang banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad, tenang saja, teduh saja. Tak ada rasa terlampau lapang, dahaga, apa semua. Relax. Masa mahsyar tu sekejap. Huru-hara tak kenal. Dan Rasulullah disaksi dengan selawat dia. Rasulullah akan mai jumpa dengan dia. Atau dia berjumpa dengan Nabi Muhammad di mahsyar, Nabi kata, aku adalah saksi pada engkau, wahai umatku. Dulu engkau selawat kat aku banyak ni, akulah saksi. Kerana semua selawat engkau sampai kat aku saksi hari ni. Dan Nabi jamin syafaat pada hari itu. Dan memberikan syafaat, wajib Nabi beri syafaat pada orang yang berselawat kata Nabi. Bila dapat syafaat Nabi itu memang selamat sungguh lah. Mahsyar ke, neraka ke, selamat. Syurga bersama Nabi SAW. 8. Mendapat keridhaan Allah dan rahmatnya. Mendapat keamanan dari kemurkaan Allah. Dan akan dapat duduk terteduh di, dia bukan takat akhirat, dunia dapat dah. Al-Imam Sayyidina Muhammad An-Nabhani, beliau menyebut kisah daripada Al-Imam An-Nablusi, satu kisah tentang amalan Imam An-Nablusi waktu mana beliau rasa lapang dan dahaga, khususnya saat beliau demam. Pernah satu hari beliau demam. Bila demam ni rasa dahaga, panas badan, rasa lemah sangat. Apa dia buat? Dia baca selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia baca selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilang dahaga. Dan aku cerita kata daripada sahabat-sahabat aku, para ulama juga, kata aku ketika dahaga, satu hari ketika demam panas dan dahaga, hilang demam, hilang dahaga. Itu selawat tu. Kata dia, ini salah satu kelebihan selawat yang aku dapat rasakan kat dunia, akhirat lagi kan. Maka sahabat-sahabatku mereka pergi ke haji, yang mana musim haji ni bila berimpun ramai payah nak dapat ayak. Lah ni bukan ada mineral macam ni, payah dulu. Maka mereka pun amalkan yang aku sebut, mereka selawat kata Nabi Muhammad, hilang dahaga. InsyaAllah hilang dahaga. Kalau tidak api malau tu kena bagi amalan tu, lupa. Dia kata tak minum ayak malam hari, orang ni kan, tak minum kayu kan, duduk hutan. Lepas ni siapa duduk dalam hutan, lupa bawa ayak, pergi tang-tang mana, ayak nak cari tak jumpa, kedai, dahaga dalam kereta ni, musafir. Buat apa? Duduk saja. Selawat kata Nabi Muhammad, hilang dahaga. Masya Allah. Tapi selawat itu jangan ada sirah yang ada nama Allah. Ada nama Allah ni dia har. Kata Imam kata Al-Imam An-Nabhani. Dia bila ada nama Allah, zikir Allah ni la ilaha illallah, Allah, dia panas, jadi panas. Orang apa? Kau tak rasa? Zikir dia panas. Panas tu untuk membakar mazmumah, menjana kerohanian. Ya, panas. Termasuk juga asma-asma Allah panas. Lepas tu orang waktu demam, kalau dia duk amal Asmaul Husna 1000 kali ke, 2000 kali ke, Ya Hayyu Ya Qayyum ke, Ya Dzal Jalali Ikram ke, dia berhenti waktu demam, berhenti. Ini seperti mana disebut oleh Al-Imam Al-Syekh di Jumaah. Beliau sebut dalam faedah beliau, dia kata jangan baca Asmaul Husna khususnya waktu demam lah. Lepas demam baru baca balik. Kenapa? Dia akan menambahkan panas badan. Sebab dia memang panas. Tapi nak baca apa? Selawat kata Nabi Muhammad tu lebih. Tapi yang tidak ada sirah Allah tu. Lepas tu nak baca macam mana? Baca macam ni. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Atau assalatu wassalamu alaika ayuhan nabiyyu. Assalatu wassalamu alaika assalatu wassalamu alaika Rasulillah. Lebih kurang lah. Jadi assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah boleh juga. Dia tak ada lah Allah tu. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah boleh juga. Yang tidak ada
kalimat Allah. Okey ya. Jadi masya-Allah dapat hilang dahaga, dapat hilang panas. Itu yang betul demam. Ya. Saya pernah juga dipesan dulu waktu mana kami kipas apa tak ada mati di Kota Tarim itu. Duk Tarim dulu. Kadang elektrik mati 3-4 jam, panas Kipas pun takkan larat nak kipas tangan. Buat apa? Selawat tu. Dan buat sungguh jadi. Rasa sejuk badan. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Macam tu kan? Kalau boleh sambil pegang dada tu. Dia akan macam ada sejuk. InsyaAllah. Dahaga hilang dahaga, panas hilang. InsyaAllah. Tu kisah para ulama' terdahulu. Mereka sebut dalam kitab-kitab mereka. Masya Allah. Dan banyak lagi kita sempat hanya bicara hanya 7 saja. Lagi 10 tak ada. Dia ada 3-4 imam dia yang bicara tentang rasa selawat. Yang saya tengok di sini. Tapi kita satu imam pun tak sempat habis lah. Yang tanya Al-Imam Al-Syekh Al-Fasi, Al-Imam Ibn Farhun Al-Qurtubi ada sebut juga. Dan dia ada Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada. Perlukan masa yang panjang. Jadi Imam Al-Wahab Al-Sya'rani menyebut 27 kelebihan dan rasa selawat. Kita mampu sebut 7 saja untuk pertemuan ni. Selebihnya kita tengok soalan-soalan yang mungkin boleh dibincangkan, atau yang lebih baik ialah Ustaz Khairul Nizam kita boleh jawab. Beliau orang yang alim. Saya dengan beliau ni saya segan, masya-Allah beliau lebih dari segi ilmu, dari segi adab, dari segi pengajian beliau dengan ulama Habib Omar dan sebagainya. Saya ni belakang-belakang sajalah. Jadi saya serah balik pada sahabat dan guru kita Fadil Ustaz Khairul Nizam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru kita Fadil Ustaz Mufti. Subhanallah, 7 yang Ustaz kongsikan sebentar tadi itu dahsyat Ustaz. Walaupun terkadang sebahagian daripada ini kita dah meninggal. Alhamdulillah, tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Daripada perkongsian yang kita dengar daripada guru kita tadi Al-Fadhil Ustaz Mufti, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala segala yang kita dengar tadi ni tuan-tuan sekalian dapat dihadam sungguh. Sebab kadang-kadang kalau kita perhati kelebihan-kelebihan yang kita dengar tadi, kita dah tahu dah sebahagiannya, dan sebahagiannya ada yang mungkin baru tahu. Tapi bila kita dengar daripada lisan mereka yang memang beramal dengan itu, seperti guru kita, makanya kita dapat rasa betapa jauhnya kita daripada amalan yang kita dah tahu kelebihan tersebut. Maka ayo kita harap sungguh supaya apa yang guru kita kongsikan sebentar tadi, kelebihan-kelebihan yang kita dengar ni, Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk kita dapat sama-sama beramal. Kelebihan begitu banyak, kata guru kita tadi, kelebihan begitu banyak, tak sempat kalau kita kongsi semua, memang takkan sempat sampai yaumul qiyamah pun. Rahsia selawat ni memang sampai yaumul qiyamah. Hatta jutaan ulama menuliskan pun memang takkan pernah habis. Tapi tinggal kita beramal saja. Tinggal kita, Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk kita beramal saja. Alhamdulillah. Cuma kita Alhamdulillah, guru kita dah masuk balik. Kita minta guru kita jawab soalan-soalan Ustaz. Nanti saya baca, nanti Ustaz tinggal jawab je. Minta maaf tadi tertekan keluar, tak pandai dah. Tak apa Ustaz. Ustaz, ada soalan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kalau solat taubat setiap malam itu dikira taubat nasuha ke? Kalau tergelincir balik ke arah dosa tu, dikira taubat tu macam mana Ustaz? Ya, Masya Allah. Berkenaan dengan soalan yang pertama, insyaAllah soalan yang sangat bagus. Berkenaan dengan solat taubat setiap malam. Solat taubat ni bila pun boleh sebenarnya, siang malam bila saja. Kalau kita hamba yang berdosa, saya rasa berdosa lah.
Kullu bani Adam khata' wa khairul khata' at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berdosa, dia tak boleh elak daripada dosa ni, dia tak masum, dan sebaik yang berdosa itu yang kembali kepada Allah SWT, taubat. Jadi berkenaan dengan solat taubat setiap malam bagus sangat, bila-bila saja bagus sangat, masya-Allah. Cuma adakah dikira taubatan nasuha? Ya, mengikut perasaan dan hati kita. Kalaulah kita setiap hari melakukan dosa besar dan setiap hari juga kita bertaubat dengan solat taubat dan kita berazam dengan beberapa syarat lah, taubat, minta ampun pada Allah, menyesal dengan dosa yang kita lakukan, azam tak mau ulangi lagi, ini dia panggil dah termasuk lah penerimaan taubat dari Allah. Kalau ada syarat-syarat yang macam tu, yang ringkas lah tersebut ni, dan Allah SWT Muhammad diterima oleh Allah SWT. Jadi adapun bagaimana kita kembali pada dosa, sebenarnya Al-Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin beliau sebut, banyak orang salah faham dalam bab ni. Ada orang dia kata, saya dah bertaubat pada Allah dengan taubatan nasuha, kemudian saya kembali lagi dosa. Dia kata, ustaz, saya ni tak betul-betul taubat lah macam ni, saya ni masih main-mainkan taubat, kata dia. Sebenarnya kata Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, kata beliau, syarat untuk sahkan taubat, khususnya taubatan nasuha lah, saya sebutkan tadi ada 3 tu yang basic lah. Kalau berkait dengan orang, kena minta maaf kat orang lah, atau ada curi barang kena pulangkan balik, apa semua. Tapi kita sebut yang kita dengan Tuhan lah. Okey, yang salah satu dari 3 tu berazam tidak mau ulangi lagi. Kata Imam Ghazali, ada orang dia menyangka tidak ulangi lagi. Sebenarnya bukan tidak ulangi lagi, berazam tidak ulangi lagi. Itu ada beza tu. Contoh, kita buat satu dosa besar, kita taubat, betul-betul menangis, menyesal, dah tak suka dosa tu, memang tak mau sungguh, tak mau lagi, kita rasa hina sangat, tak ampun sungguh dengan Tuhan, jujur sungguh. Saya tengok minggu depan dia buat lagi dosa yang sama, dia rasa lemah tu, dia jatuh lagi. Jadi adakah dia tidak bertaubat yang taubatan nasuha? Kata Imam Ghazali, dia telah bertaubat yang taubatan nasuha, dia telah cukup syarat, tetapi yang dia ulang ni ialah dosa baru, bukan dosa sebelum tu. Sebab yang syarat itu tidak berazam, tidak ulangi lagi. Berazam ni maksudnya azam putus di hati, aku tak mau ulangi lagi. Tapi bukan bermaksud dia tak akan ulang selama-lamanya. Dia akan ada waktu dia lemah dan dia lupa, kata Imam Ghazali, dia akan jatuh juga. Kalau dia masih diuji dalam perkara tu lah, jatuh lagi. Ada orang taubatan nasuha, dia memang tak ulang dah selama-lamanya. Ada orang dia jatuh lagi kerana lemah, kerana lupa dia, kerana syaitan yang menghasut dia. Tapi taubat dia yang sebelum tu telah diterima oleh Allah SWT, kerana dia azam tak mau ulangi lagi. Dia menyesal sungguh-sungguh, dia minta ampun sungguh pada Allah, cukup syarat, selesai. Azam tidak mau ulangi lagi, bukan tak ulang lagi. Sebab benda ni, sebab tu agama sebut azam. Kenapa agama sebut azam, syariat sebut azam? Sebab kita lemah. Kalau tak ulangi lagi tu macam boleh ke? Sebab kita tak masum. Sebab tu azam tak mau ulangi lagi. Tengok jatuh pula, maka ni dosa baru dan taubat lagi. Tapi syaitan, kata Imam Ghazali, dia akan bisik, dia kata apa? Engkau tak betul-betul taubat ni, kata syaitan. Lebih baik engkau jangan taubat lagi, engkau buat sebetul-betul dosa dan engkau boring dan nanti buat dosa baru engkau taubat sungguh-sungguh. Ini syaitan, kata Imam Ghazali. Sebab nanti engkau tak sempat taubat pula, kata Imam Ghazali. Dia tunda, datang kematian. Ini syaitan tipu. Dan syaitan nak orang tu makin tenggelam dengan dosa. Sedangkan kita kalau buat dosa, terus segera taubat pada Allah, azam tak mau ulangi lagi, menyesal semua, dah serah pada Allah, teruskan berzikir, mengaji, ditarbiah oleh guru apa semualah, buat kebaikan. Tiba satu hari kita lupa, jatuh lagi. Ini dosa baru, kata Imam Ghazali, yang lepas Allah telah terima. Taubat lagi, kata Imam Ghazali. Kalau engkau kerja buat maksiat, kata Imam Ghazali, engkau kena kerja taubat setiap hari, kata Imam Ghazali, ya. Maksudnya jangan ikut bisikan syaitan itu, teruskan bertaubat kepada Allah, azam tidak mau ulangi lagi, sehinggalah sampai satu hari kita memang jemu sungguh, dah memang dah tak mau lakukan dosa tu, memang kita dipelihara sungguh, dah tak diuji dengan perkara ini, tak akan istiqamah, dia panggil. Sebelum nak sampai itu, jatuh bangun dengan betul asal tu taubat lah, ya, insyaAllah. InsyaAllah, terima kasih banyak Ustaz. Moga-moga terjawab kepada yang bertanya Puan Siti ni. Soalan yang kedua Ustaz, ada tak sunnah yang boleh diamalkan dalam menuntut ilmu?
InsyaAllah soalan kedua berkenaan dengan ada sunnah yang boleh kita amalkan dalam menuntut ilmu. Jadi Masya Allah, dalam menuntut ilmu ni sangat banyak lah, tapi saya sebut yang penting sajalah. Ramai orang menuntut ilmu zaman lah ni, tapi tak semua menjadilah, tak semua menjadi. Macam tanam pokok ke lah. Tanam pokok, buah benih ni, buah baja tu tengok tak menjadi. Pokok tu akhirnya mati. Baja silap pun boleh mati, baja terlebih boleh mati. Siram lebih pun tak boleh, tak siram langsung pun tak boleh. Benih tersilap pun tak jadi juga. Nanti ulat makan pula, kalau jadi pokok ulat makan pula. Maksudnya, ramai orang menuntut ilmu tapi tak semua menjadi. Tak menjadi ni kerana punca utamanya ialah hati kita. Dalam sunnah Nabi Muhammad, Nabi ajak menuntut ilmu itu mesti kerana Allah, mencari ridha Allah semata-mata, bukan untuk berdebat dengan orang alim, bukan untuk mengangkat diri depan orang jahil. Ini semua tidak boleh. Bukan untuk mencari kemasyhuran, bukan bukan untuk tujuan-tujuan dunia. Tujuan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Imam Zarnuji, beliau ada sebut lagi lah dan kitab beliau Ta'limut Ta'lim, tujuanlah menghilangkan kejahilan, tujuan untuk beramal dengan ilmu, tujuan untuk menyampaikan pula apa yang kita belajar. Ini semua dalam kerana Allah, yang Allah ridha lah. Jadi bila niat tu betul, ikut cara yang Nabi ajak sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah besar lah. Sunnah besar yang banyak orang terlepas pandang. Sunnah besar yang Nabi bawa semua besar, tapi di antara yang penting lah ialah sunnah hati, dipanggil sunnah hati, kejujuran. Kalau guru kita, khususnya para ulama kita di Hadramaut, di Tarim dulu, selalu pesan dua perkara, al-sidqu wal-ikhlas. Dua perkara, siddiq dan ikhlas. Yang ni penting sekali lah, benda penting-penting. Mengaji tak pandai pun tak apa, mengaji tak ingat pun tak apa. Imam Hajar Asqalani, beliau siddiq dengan Allah, ikhlas mengaji sungguh, tapi tak faham. 20 tahun mengaji, tapi akhirnya faham juga. Allah beri juga, insyaAllah. Jadi juga, jadi kalau kita faham sekalipun ilmu, tak ada siddiq dan ikhlas, satu hari nanti akan hilang juga semua yang kita ada. Akan pikul lain juga, dia panggil, dia akan jadi hubul dunia, jadi hubul jah, apa semua. Jadi Masya Allah, yang pertama sekali, sunnah terpenting ialah hati yang siddiq, hati yang benar, jujur kerana Allah SWT. Yang kedua, dalam mengaji, dalam berguru, dalam berkhidmat pada guru, dalam mendekati guru, dalam membaca kitab, mengulang kaji, ikhlas, apa pun kerana Allah. Bukan sebab nak orang kata kita ni somebody sisi guru, kita orang kanan guru ke apa semua tak mau. Ikhlas sungguh kerana Allah. Kalau kita boleh dua ni jaga, insya-Allah selamat. Mengajilah di mana pun. Mengajilah di mana pun. Dan yang ketiga ialah kita ambil tiga lah, bagi cukup. Tiga yang penting adalah ada adab kita berguru, adab kita juga dengan kawan-kawan yang sepengajian. Boleh tengok ada adab Nabi, sunnah Nabi dalam bagaimana Nabi mengambil ilmu, penyampaian daripada Jibril, bagaimana adab Nabi SAW, bagaimana adab para sahabat dengan Nabi Muhammad yang Nabi didik, adab mereka sebagai murid, apa semua dengan guru. Itu penting lah, itu panjang lah. Tapi siddiq dan ikhlas, siddiq ikhlas, itu paling penting kali. InsyaAllah, dia berjaya semuanya. Masya Allah, jelas apa yang saya sampaikan, jelas. Saya harap terjawab kepada Puan Izzatul Husna. Saya kira ini soalan terakhir. Ya, boleh, insyaAllah. Soalan terakhir, kita gabungkan terus. Dikira sah selawat kalau kita berselawat hanya lisan bergerak tapi suara tak keluar? Dia gerak pakai lisan saja, suara tak ada. Kemudian katanya, macam adakah selawat kita boleh sedekahkan kepada orang yang dah tak ada? Jadi Masya Allah, untuk soalan yang terakhir dalam pertemuan kita pada malam ini berkenaan dengan Allah SWT Muhammad, selawat pada Nabi SAW, yang pertama sekali, bolehkah atau sahkah, diterimkah kita baca selawat tak bunyi di lidah? Dia lebih kurang baca gerak mulut saja. InsyaAllah. Tapi biasanya orang yang gerak mulut ni tak bunyi suara, biasanya hati dia macam bicara di hati, dia panggil. Dia akan macam berselawat di hati. Sebenarnya amalan ni memang ada daripada para imam, para ulama kita. Di antaranya Al-Imam Ibn Ajibah. Al-Imam Ibn Ajibah
ada saya ambil amalan ni juga daripada Baba Khairul Anwar, ijazah daripada beliau. Dia ajak ada waktu kita kena selawat dengan hati tanpa menyebut di lidah. Kerana bila selawat itu semata-mata di lidah, kadang hati itu berbicara dan juga pergi ke tempat lain. Macam tu. Maka penting juga ada waktu-waktunya kita membaca selawat itu pada hati saja tanpa menyebutkan di lidah, atau gerak-gerak mulut saja. Kenapa? Nak membantu hati itu hadir, cepat hasil. Ada dipanggil kesan yang cepat dalam di hati kita. Sehingga bila kita latih macam tu, hati selawat di hati lah, baca di hati tu. Lama-lama kita sebut di lidah pun, atau tak sebut di lidah pun, hati tetap akan bergerak. Sehingga selawat itu akan menjadi lebih kualiti. Bukan nak kata tak perlu selawat di lidah, tidak. Maksudnya ada selawat di lidah, ada waktu kita tutup lidah, baca di hati. Fokus betul-betul. Sehingga kan hati itu akan hidup cepat. Ini dipanggil Al-Imam Ibn Ajibah punya salah satu cara beliau ajak. Dan sebenarnya zikir, selawat itu termasuk zikir. Zikir ni sebenarnya memang tujuan dia untuk mengingati di hati, atau kita hadirkan sekali hati. Jadi Masya Allah, kalau ikutkan tu, Allah SWT Muhammad, dia panggil selawat di lidah atau di hati, kedua-duanya insya Allah diterima dan diterima. Pendapat Syekh Bakar bin Salim pun ada. Syekh Bakar bin Salim kata Quran yang dibaca di hati saja atau zikir di hati saya sama macam baca lidah, kata dia. Adalah beberapa pendapat para imam. Cuma kalau kita nak cerita bab solat tak boleh lah. Solat kan dah ada syarat dia, dah ada rukun dia, dah ada tata cara dia. Mesti baca, dengar sekurang-kurang di telinga kita. Fatihah, rukun qauli itulah, rukun qauli termasuk selawat lah. Yang tu bab solat. Tapi bab latihan dalam zikir, bab tarbiyah ruhiyah, dia ada pelbagai cara dia panggil. Cuma saya pesan kedua-duanya jangan tinggal. Kalau mungkin orang tu dia tak mau sebut kat lidah, dia hanya nak baca di hati, silakan. Tapi ada waktu sebut juga lidah. Maksudnya sekali kan. Ada waktu macam ni, ada waktu macam ni. Supaya kita tak lepas kedua-duanya. Masya Allah, jadi kedua-duanya itu akan diterima oleh Allah SWT. Yang kedua tentang bolehkah nak hadiahkan pahala selawat apa semua. Boleh saja setiap amal yang kita buat. Contoh, kita ambil satu dalil saja. Sembahyang jenazah. Cukup itu juga kita faham dah. Tak jenazah ada 4 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah satu takbir kedua tu lah. Pertama Fatihah, takbir kedua, seselawat kata Rasulullah. Betul ya Ustaz? Takut silap pula. Lama tak salat jenazah. Okay. Yang kedua, selawat kata Nabi. Insya-Allah. Jadi solat jenazah tu untuk apa? Kita solat, kita minta pada Allah, ataupun solat jenazah itu asbab solat itu akan mendapat rahmat dan pahala solat itu pada si mati tu. Yang si mati akan diampun, dirahmati oleh Tuhan. Maksudnya sampailah apa yang kita baca pada si mati tu. Maksudnya kita baca selawat, kita mayang tu memang ke atas mayat itu dibacakan dengan bacaan sekian-sekian, Quran, selawat, zikir, doa, sampai. Kalau kita tak sampai, kenapa kita semayang? Masya Allah. Jadi dia panggil Allah SWT Muhammad, maka selawat juga boleh disampaikan. Cumanya lepas kita selawat, lepas kita zikir, macam kita tahlil pun ada selawat. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluk. Last sekali kita akan sebab apa? Allahumma taqabbal minna tawabban qara'na Qur'anil azim. Apa semualah. Kita minta Allah sampaikan pahala. Kita doalah, ya Allah sampaikanlah pada sekian-sekian yang kita nak sampaikan. Selawat saya, zikir saya, Quran saya. Boleh insya-Allah. Elok boleh, tak ada masalah. Jadi selebih saya tak pandai. Selebih kena tanya Ustaz Khairuddin Nizam. Kalau saya salah apa semua minta dibetulkan lah. Beliau orang alim, saya orang tak alim. Masya-Allah saya tak pandai. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz, jazakumullah khair atas perkongsian pada malam hari ini yang penuh dengan pengisian yang sangat-sangat padat. Sejujurnya topik yang kita kupas malam hari ini memang topik yang sangat panjang kalau dikupaskan macam yang guru kita sebut sebentar tadi. Tapi khairul kalam ma qalla wa dalla, sebaik-baik perkataan atau sesuatu yang walaupun sedikit tapi sangat menunjukkan kita sesuatu untuk beramal dengan apa yang kita dengar daripada sedikit tadi. Biar sikit, yang penting istiqamah daripada banyak tapi kita kehilangan. Jadi kita harap pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita doa moga-moga Allah Taala berikan sihat wal afiat kepada guru kita Ustaz Muqti. Amin amin sama. Beliau dalam kebaikan, Allah Taala berikan kemudahan dalam berdakwah beliau. Amin amin. Kabulkan segala apa usaha beliau.
Allah Subhanahu Wa Taala jadikan beliau asbab Amin untuk insyaAllah. baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. dapat manfaat yang lebih besar, dan beliau jadi asbab orang makin dekat dengan Allah Taala. Beliau jadi asbab orang Amin makin Allah. dekat dengan Nabi Muhammad. Moga-moga Allah Taala Amin. kabulkan hajat hati beliau. Allah Taala kurniakan beliau anak yang soleh salihah, Amin amin insyaAllah. dan keluarga yang baik-baik, dan orang keliling yang baik-baik. Allah Taala jauhkan beliau daripada kemudaratan, daripada bahaya. Dan moga-moga guru kita Ustaz Muqti tak lupakan Amin. kita dalam doa beliau, dan juga tak lupakan kita dalam usaha dakwah beliau, dan juga kepada kumpulan darasah yang beliau pimpin pada saat hari ini. Amin amin. Beliau doakan kita juga sentiasa. Terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz. Mohon maaf daripada kekurangan kami di atas menganjurkan program Pra-Festival. Ini sebenarnya Ustaz, ini program untuk menyambut Festival Selawat 4.0 yang InsyaAllah. pada tanggal 2 Ogos 2025, bulan Safar. Kita sengaja tahun ni buat pada bulan Safar supaya hati-hati kita ni bersedia sebelum masuk bulan Rabi' yang sebenar. InsyaAllah. Jadi kalau Ustaz lapang, kita jemput Ustaz insyaAllah sekali InsyaAllah. di hari tu. Nanti saya hadir insyaAllah. kita pergi Kedah sana, jemput Ustaz sana, jemput sana insyaAllah. Nah, insyaAllah hadir insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Minta maaf untuk kekurangan. Kita beri laluan kepada guru kita untuk undur diri daripada Zoom ni insyaAllah. Dan yang lain kita mohon stay dulu. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi Aku minkum insyaAllah. Tawatukum insyaAllah. wabarakatuh. InsyaAllah.